if I do my math correctly, 6.5 tambah 40 minit, 6.5, 5.5 tambah 40 minit, dia akan habis pada pukul 6.10. Boleh tak nanti saya nak minta awak punya bantuan lah. Saya rasa kan nanti kan, bila halfway, mesti ada yang tanya, Miss, kita punya sesi ni habis pukul berapa? Lepas tu kalau awak nampak komen tu, awak tolong jawabkan untuk diorang Kita punya sesi start pukul 5.30 tadi. Lepas tu, dia habis pukul 6.10. Alright, Ryan Haikal kata dia baru balik daripada co-curriculum. How about the rest of you? Ada yang baru balik Kafa, ada yang baru balik co-curriculum. Mungkin ada yang tak balik daripada mana-mana. Saya memang duduk rumah je, Miss. Tadi saya balik sekolah pukul 2 petang. Lepas tu saya berehat sekejap. Saya mandi, saya makan. And then, now barulah saya buka kita punya TikTok. Sebab ada TikTok live, barulah mak saya bagi saya pegang telefon. Kalau tak hari-hari biasa, saya tak boleh pegang telefon. Weekend je. Nana kata, I like English. That's very nice. So when you like something, kita akan lebih bersemangat nak belajar benda yang kita suka kan? Ada yang kata, Syah, baru balik kelas tambahan sejarah. Bagus. Saya sukalah. Awak ni memang make education must win. It all starts with you tau. Macam mana kita nak buat education must win ni? Awak lah. Siapa yang menang? Education tu siapa yang nak kena bawa dia? Awak lah. Awak lah pelajar-pelajar tahun 5, tahun 6 dan juga yang lain-lain yang walaupun mungkin bukan Plushens tapi join juga kita punya seminar free education must win ni. You are a part of the journey. Okay, jom. Kita sama-sama. Ada yang Kiwis kata, saya form 5 sebab saja nak masuk. Boleh. Today we are going to learn about English and it is about language. So when it comes to language kan guys, everyone can join. Tak ada limit. Okay. Mungkin ada yang daripada kecil dah power bab grammar. Tapi mungkin ada yang daripada dia kecil tak power bab grammar. So this could be the time for you untuk mantapkan balik. Okay, tak kisah umur awak berapa. Okay, boleh tak? Saya nak start kita punya sesi pada hari ni pada jam 5.30 petang. 5.35 petang. Saya tulis kat sini supaya everyone akan aware. Bila nak start ni Miss? Miss ni cakap daripada tadi. Kita akan start pada pukul 5.35. 5:35 PM. Our session will start. Okay, kita akan start pada jam ini. In the meantime, saya nak beritahu awak peringatan mersa kalau awak nak sambil makan boleh guys. Awak nak sambil minum. You want to watch TikTok while you are eating, while you are drinking, or if you want to excuse yourself to go to the toilet, you can just go. Okay? You don't have to ask for my permission. But just promise me, bolehlah kita pinky promise sikit, you will stay here until 6:10 sampailah habis sesi kita, okay? Aira, dekat dalam kita punya online session, kita tak ada blue card. Kita akan buat sama-sama daripada awal sampai akhir. Okay, and then awak perasan tak mata saya sekejap macam ni? Kejap kat situ. Kejap mata saya kat sini, kejap kat situ. Bila saya pandang macam ni, maksudnya saya tengah pandang kamera. And bila saya pandang kat sini, saya tengah nak baca awak punya chat. Okay. So janganlah tanya macam Miss, kenapa Miss kejap pandang sana, kejap pandang sana? Ada siapa dekat sebelah sana tu? Ada awak punya komen. Ada awak punya chat. Form 4 here, hadir. Wah, Amni Nusaibah, ni Form 1 punya ke? Tidak. This is a seminar education must win for year 5. Tahun 5. Alah Amni. Tapi tak apalah, jomlah belajar ramai-ramai. Boleh tak berbakikan 1 minit yang tinggal ni, saya nak minta awak sharekan kepada rakan-rakan awak. Mungkin ada kawan-kawan awak yang terlupa, dia tak on notification. So maybe if you share this live, diorang akan dapat that notification and diorang teringat. Form 5 boleh tengok juga tak? Arena Form 5 support terbaik lah guys. Saya sukalah. Who kata Miss good news? BI saya 88 and sebelum ni tak pernah Miss. Congratulations to you. Keep it up. Saya harap bila awak dah pandai, awak boleh sharekan ilmu awak kepada rakan-rakan awak yang lain. Bagi tahu diorang tips. What did you do to improve? Okay, sebab I'm pretty sure they are proud of you too and they want to know apa rahsianya. Apa rahsia awak dapat improve tu?
Okay, kita nak sama-sama pandai, kita nak sama-sama menang, kita nak sama-sama make education win. Right, education must win. Macam tu. Miss, kawan saya masuk MC Plus juga. Terbaik. Saya tengok dekat sini kita punya share baru ada 8. Guys, kat sini ada 90 orang saya nampak tu. Kalau seorang share 1, dah sepatutnya ada 90 share. Kalau 90 orang share 2, dah ada 180 share. Kalau 90 orang share 10, dah ada 900 share. Apa ni guys? You are stronger than this. Ini bukan ini tak mahu kawat Sigma guys. I believe in you. You 8. What is that? Okay. Miss, BI selalu 88 markah. Sama je. So maksudnya 88 is good enough, tapi if you want to improve, maksudnya apa yang awak tinggal nak kena improve? Awak punya content, awak punya idea, awak punya elaboration. Okay? Gitu. Ada yang share dia punya result. I got 90% for English and I'm in top 1 for English. Congratulations. Good job. Okay guys, sekarang dah pukul 5.36. Okay, kita dah boleh mulakan kita punya session pada hari ini. Sekali lagi, bagi yang baru masuk, saya ingin memperkenalkan diri saya. I am going to introduce myself. Hi guys, my name is Miss Marza. I am your English tutor for today. And we are going to learn English Year 5 and we are going to construct sentences in the present tense. Biasanya kita belajar present tense je. Tapi lepas tu kita jawab apa grammar yang betul. But today kita nak construct sentences. Okay, do you know that it is really important for you to know how to construct a simple sentence first? And if you are okay with that, barulah awak boleh construct more sentences. And with that many sentences, you join them, jadilah satu karangan. Jadilah karangan yang awak rasa macam susahnya saya nak buat karangan. Saya tak suka bahasa Inggeris because I don't like essay. So kalau awak kata awak tak suka essay, sebenarnya awak bukan tak suka essay. Awak tak suka tulis ayat. So we are going to start with something yang simple so that awak rasa awak boleh buat sebenarnya. Nana kata I like writing. Very good. Okay, so jom kita tengok dekat sini. But sebelum tu saya nak baca doa dululah. Kita sama-sama baca doa jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya Allah. Semoga semua pelajaran kelas kita, sesi kita pada petang ini boleh faham, ingat dan amalkan ilmu yang dipelajari. Amin. Okay, let's go guys. So, saya nak kita tengok ini, this is called picture prompt. Maksudnya kita nak tulis ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Constructing sentences in the present tense. Okay, ini saya nak kita fokus on the present tense. Present tense tu apa guys? Awak perlu tahu, bila kita nak tulis karangan ataupun apa-apa ayat, kita perlu pilih tenses yang betul. Okay, dalam bahasa Inggeris, tenses, ayat, and tenses tell time. Saya nak tulis dekat nota ni, dekat sini. Okay, tenses tell time. Jadi, bila dia bagi tahu time, masa, apa yang awak perlu pay attention to? Awak perlu tahu ada 3 jenis simple sentence yang you need to know. Kita ada past tense, kita ada present tense, dan kita ada apa lagi satu? Siapa tahu lagi satu? Lagi satu kita panggil apa guys? Future. Terbaik Hanani Homestay. Future tense. Alright. So, bila kita nak tulis ayat, kita kena tahu kita nak cakap tentang apa ni? Masa bila dia berlaku? When is the incident? Bila benda tu berlaku? Dekat dalam ayat ni, kita nak kena tulis in present tense. Maksudnya benda ni tengah berlaku now.
in the present. Okay, past maksudnya dah lepas. Present maksudnya sekarang. Future tu maksudnya masa depan. Masa depan belum jadi lagi. Boleh. Tenses maksudnya ayat. Boleh Alright, jom. So sekarang kita nak fokus dekat present tense guys. Macam mana kita nak tulis ayat present tense ni? How do we write sentences? You need to know apa yang kita perlukan untuk buat ayat. Kita perlukan pelaku, perbuatan. Okay? Pelaku. Saya buat garis kat sini. Dan perbuatan. Pelaku tu apa? Pelaku tu siapa? Ataupun apa? Basically awak tengah cakap tentang siapa. Dalam bahasa Inggeris, kita akan panggil dia sebagai subject. Boleh? Sebagai subject. Perbuatan pula, dalam bahasa Inggeris, kita akan panggil dia sebagai verb. Okay, kalau awak belajar bahasa Melayu, verb ni kalau kita direct translate, nama dia kata kerja. Kita mesti kena ada dua ni. Okay, kalau tak ada dua ni, maksudnya ayat awak salah. Ayat awak tak complete. Tak strong ayat awak tu, tak cukup. Okay, jom saya tunjuk ayat yang betul. Contohnya saya tulis kat sini. She walks. Dia berjalan. Ataupun he talks. Lelaki itu bercakap. Macam tu. Boleh? Nampak tak? Ada siapa dan ada perbuatan. Boleh tak lagi? Saya nak tanya awak, Miss, kena buat ke nota ni, Miss? Kalau awak rasa malas, awak tengok pun boleh dan tulis sahaja jawapan dekat ruangan chat. Alright? Macam mana kita nak tulis ayat? Kena ada pelaku, perempuan itu, dia buat apa? Lelaki itu, dia buat apa? Boleh tak awak beritahu saya lagi? Apa action yang you can list in English selain daripada walk, selain daripada talk? Apa lagi kata kerja yang awak tahu dalam bahasa Inggeris? Sings, terbaik, menyanyi. Sings. Lagi ada apa? Watch. Lagi ada apa? Dance. Terbaik. Lagi ada apa? Read. Pandainya semua orang. Lagi ada draw. Very good. Eat. Okey, dekat dalam ayat mesti kena ada dua-dua ini. Paint, run, write, drink. Betul tu. Tapi awak perasan tak? Ada yang komen ada huruf S. Ada yang komen tak ada huruf S. Kenapa sekejap ada S, sekejap tak ada S ni? Kenapa ada yang tulis write? Kenapa ada yang tulis writes? Kenapa ada tulis dance? Kenapa ada tulis dances? Kenapa dia berubah-ubah macam tu? Dia memang suka hati dia je ke? Saya rasa nak letak S, saya letak. Saya rasa tak nak letak S, tak payah letak, malas lah. Hari ni saya punya dawat pensel tinggal sikit, jadi saya tak nak tulis huruf S tu. Bukan macam tu Dia bukan bergantung kepada awak punya dawat pensel, tidak. Pandai Ellie Shardina, pandai Hanani. Dia sebab kita kena tengok pelaku dia siapa. Kalau pelaku dia singular, she maksudnya perempuan itu satu, perbuatan dia kita kena letak S. Kalau he, lelaki itu singular, perbuatan dia, tak nampak. Perbuatan dia kita kena letak S. Okey, selagi-lagi benda yang singular. Apa lagi yang singular? Contoh-contoh perkara yang singular yang lain ialah it. It ialah benda itu ataupun haiwan itu. Dia singular. So, kalau dia singular, perbuatan dia kena ada S. It sings. Lelaki. Kalaulah saya tulis the boy. Saya nak tanya awak, the boy dekat sini. Ini seorang budak lelaki ke ramai budak lelaki? Boy. The boy maksudnya ada seorang sahaja budak lelaki. Jadi boleh tak awak beritahu saya, the boy watch ni betul ke? Tak, the boy tak boleh the boy watch. Sebab boy ni dia seorang.
Kita kena tambah apa guys kalau dia singular? Kita kena tambah S. Like this ke? Alamak, kalau kita tambah S macam ni, betul ke? Cuba awak tengok, last kali dia berakhir dengan huruf CH. Kalau last kali dia dengan CH kan, kita tak tambah S saja. Kita kena tambah ES. Macam tu boleh? Yes. Kalau the girl ni seorang ke ramai guys? The girl ni ada seorang je. Jadi betul ke kalau the girl dance? Kena letak apa guys? Kena letak apa kalau dia seorang? Dia tak strong. Kalau dia seorang, dia tak strong. Jadi kita kena bagi dia supplement. Kita kena bagi dia superpower. So kena tambah S dekat belakang. The girl dances. Boleh? Kita kena tengok pelaku dia seorang ke ramai. Setakat ni clear? Kalau seorang, kena letak S. Tengok siapa yang buat dia. Jadi, kalau dekat sini saya letak the girls, ada ramai budak-budak perempuan. Okey, ada ramai budak perempuan. Ada 1, ada 2, ada 3. Okey, ada 3 budak perempuan. The girls. Dekat read ni, perlu tak saya letak S? Tak perlulah. Okey, sebab diorang ni dah strong, dah tak payah tambah S dah dekat belakang. Boleh? So, the girls read. Okay, the boys read. The children read. Okay, kalau kata ganti nama untuk yang ramai, what is mereka in bahasa Inggeris? Terbaik Macha. They. They maksudnya mereka. They draw. Tak perlu ada S dekat belakang. Kalau we eat. Tak perlu ada S dekat belakang. Habis tu, kalau I dengan you, dia singular ke plural? I dengan you, walaupun kita seorang, kita apa? Kita special. Bila kita special, kita tak dengar, kita ikut dia punya peraturan ni. Kita degil sikit, kita nakal sikit. Okay? Tak kisahlah nak panggil special ke nak panggil nakal ke. Yes, ada exception. Jadi kalau I, walaupun kita singular, we don't need to put any S at the back. I run. Tak payah ada S. You go. Tak payah ada S. I hebat, you pun hebat, terbaik. Dia dah strong. You don't need to put any S here anymore. Okay, I dengan you strong. I dengan you hebat. I dengan you sigma. I dengan you 1000 positive aura. Macam semua orang yang ada dekat dalam kita punya sesi live pada petang ini. Look at that. Ramainya pada pukul 5.48. Ramai yang join kita punya sesi live. Thank you so much. Okay, saya harap awak ada okay bahagian ni. Okay, so now that we know the rules already, okay, saya tulis dekat sini Conclusionnya, kalau pelaku ataupun subjek itu dia singular, dia punya action, perbuatan, ataupun dia punya verb dalam bahasa Inggeris, kita kena ada S. Okey? Tetapi kalau pelaku dia plural, dia punya perbuatan dia tak perlu ada S. Just like this. Boleh Clear like that? Okay, so jom. Now that we know this rule, boleh tak kita nak buat ayat based on this picture? Saya bagi awak masa untuk nikmati, untuk awak enjoy, untuk awak fahamkan apa yang berlaku dekat dalam gambar ni. Apa yang berlaku Ada siapa Ada siapa? Ada action apa? Dia dekat mana? Terbaik. Yes, kita nak buat ayat. Today we are going to construct sentences
based on this picture. Terbaik. Okey, saya akan senaraikan dulu awak punya subjek dekat sini, boleh tak? Saya nak senaraikan dulu awak punya subjek. Saya akan pecahkan dekat sini. Okey. Dekat sini untuk subjek. Jom, saya nak baca balik awak punya komen tu laju sangatlah. Awak ni terlalu perform. Awak terlalu pantas, awak terlalu sigma sampai saya terlepas awak punya chat-chat yang sebentar tadi. Okay, now, can you please let me know apa subjek-subjek yang ada dalam gambar ni? Apa benda, apa kata nama yang awak nampak dalam gambar ni? Yes, ada birds, betul. Saya senaraikan kat sini. Ada the birds. Birds tu banyak ke sikit? Bird ada satu ke ada more than one? Cuba tengok. Bird ada banyak. Bila dah ada banyak, the bird tu kena ada S ke tak ada S? Yes. The birds. Ada birds. Lagi, yes. Ada father. Saya tulis kat sini, my father lah. Kita cakap ini ayah kita, boleh? Siapa lagi yang ada dekat situ? Ada mother. Saya tulis kat sini, ada my mother. Lagi, what else is there in the picture? Ada daughter. Okay, ada daughter ataupun saya nak cakap ini saya boleh? Okay, ini saya saya nak cakap saya lah yang ni macam comel je. Ada macam saya? Tak ada, tapi tak apa, saya letak juga. Okay, ada I dekat situ. I ialah the little girl. Okay, lagi ada siapa? Lagi ada this boy. This boy ialah kalau kita punya adik lelaki, kita panggil apa? Brother. Terbaik. My brother. My brother. Saya letak dekat situ. Yes. Okay. So now that we have this sebagai kita punya pelaku, jom kita tengok satu-satu apa benda yang birds ni buat. Apa benda yang father ni buat. Apa benda yang mother ni buat. What am I doing? What is my brother doing? Jom kita tengok. Birds ni dia buat apa? Birds ni fly. Terbaik. The birds fly. So saya nak letak dekat sini Kita ambil birds. Saya letakkan dekat bahagian bawah ni supaya awak nampak. Okay. The birds itu ialah subject. Lepas tu kita kena tambahkan dengan apa? Verb. Perbuatan. The birds fly. Saya nak tanya awak apa yang kita belajar tadi. Kita terus nak praktikkan. The birds ada S, belakang ni kena ada S tak? Tidak. So the birds fly je. Isn't it flying? Betul juga. Tapi saya tak nak cakap tentang benda yang sedang berlaku. Saya nak cakap benda yang saya nak gunakan simple present tense. Kita nak gunakan rules yang ada S dan tak ada S tu. Okay? The birds fly. Terbaik. Lagi now. Kita tengok my father pula. My father tengah buat apa tu? What is he doing? What is the action right there? Yes, terbaik. User 34A tu. Father reads. Dan saya suka tengok jawapan masing-masing. Semua dah letak S dekat belakang. My father reads. Kenapa ada S? Cuba beritahu saya kenapa ada S. Sebab my father ni, dia singular. Dia seorang. Jadi perbuatan dia kena ada S. Right. Terbaik. Now, kita tengok my mother pula. My mother ni dia buat apa? My mother ni tengah buat apa? Dia tengah prepares. What is prepares? Apa maksud prepare? Prepare maksudnya tengah menyediakan. Dia tengah sediakan makanan. Boleh? So, sediakan dalam bahasa Inggeris, we call it as prepare. So, kalau saya letak my mother prepare. Betul ke grammar saya ni? Boleh tak awak tolong betulkan? My mother prepare. Huh? Salah lah, Miss. Miss baru je beritahu saya. Yes, Ina kata. My mother pun singular juga. Kenalah tambah S, Arina kata. Pandai. So, my mother prepares. Yes. And then, kita tengok I buat apa? This is I kan? I buat apa? Membina. Terbaik. Bila bina dalam bahasa Inggeris, it's built. I built. I built. Bina. Dan this boy, my brother ni tengah buat apa?
My brother tengah, what is he doing? Swim. My brother swims. Kena ada S ke tak ada S? Kena ada S. Kenapa? Sebab my brother singular, kena ada S. What is? Saya tambah. Last kali. Saya nak letak my family and I. Nak cakap pergi. My family and I. Go ke goes? Which one? Yang betul. My family and I. My family and I go. Terbaik. Goes ni salah sebab my family and I go. Ini ialah plural. So guys, kita dah berpuas hati ke dengan kita punya ayat ni? The birds fly. My father reads. My mother prepares. I build. My brother swims. My family and I go. Ayat ni awak rasa sebenarnya dia dah complete ke belum? Ayat ni sebenarnya dah complete. Untuk buat satu ayat lengkap, awak cuma perlukan subjek dengan verb je. Sebenarnya ini dah satu ayat lengkap dah. Tapi, Miss, come on, we are better than this. Kita rasa tak puas lah. Apa dia tulis the birds fly je? Tak cukup, macam tak sampai. Jadi, apa yang kita perlukan untuk buat ayat kita tu lagi seronok, kita tambah lagi satu dekat belakang ni. Kita kena tambah lagi satu dekat belakang ni. Kita panggil dia sebagai object. Object ni apa? Object ni ialah explanation. Explanation ataupun the rest of the sentence. Ayat yang di belakang. So, awak kena tanya apa kepada diri sendiri. Yang belakang ni is up to you. Awak nak cakap apa? The birds fly. The birds fly in the sky boleh. Yes, the birds fly up in the sky. Terbaik. Saya terus tak kat sini. The birds fly in the sky. Ini awak tengah beritahu the birds tu fly dekat mana? In the sky. Kalau my father reads, cuba awak tengok my father ni dia reads apa? Apa yang dia baca? Yes, newspaper. Ini ialah picture prompt. Jadi, kita nak tengok, kita tulis ayat based on the picture. This is a newspaper, right? So, my father reads a newspaper. A newspaper. Like this. Boleh? Kita dah ada satu ayat yang lengkap. Now, what else? My mother prepares. What is she preparing? Dia tengah prepare apa tu? Yes, dia tengah prepare food. My mother prepares, kalau kita nak spesifik sikit sebab kita tahu apa nama makanan tu. Apakah nama makanan tu? Sandwich. Terbaik. So, my mother prepares sandwiches. Ada banyak kan? So, sandwiches. So, I pula. I buat apa? What am I doing? I built. I built what? A sand castle. Let's go. A sand castle. A sand castle. Okay. My brother swims. Dia swim dekat dalam mana tu? Yes, swims in the sea, in the ocean, in the water. Semua boleh. My brother swims in the water. Okay. My family and I go. Pergi mana ni? Dia orang ni pergi mana? What is this? Where is this? Go to the beach. Go to the beach. Now, kita dah ada ayat. Awak dah boleh bina dah satu ayat yang lengkap. Okey, adakah ayat awak ni go for a picnic pun boleh juga?
Kalau piknik, go for a picnic. Nampak tak? Awak dah boleh bina satu ayat yang simple tanpa ada grammatical mistakes. So, awak perasan tak tadi? Dekat mana yang saya suruh awak pay attention bahagian ada S tak ada S? Dekat bahagian sini je, perasan? Sebab this is the part where you need to focus on to make sure that awak punya ayat dalam bahasa Inggeris tu tak adalah broken. Selalu kita malu nak cakap bahasa Inggeris. Selalu kita cakap bahasa Inggeris ni susah lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kat mana nak letak S, kat mana tak letak S. Now you know. Boleh. So now, bila kita baca balik ayat yang dah lengkap, saya bacakan ayat yang kita dah buat sama-sama ni. The first one, the birds fly in the sky. My father reads a newspaper. My mother prepares sandwiches. I build a sand castle. My brother swims in the water. My family and I go to the beach. Boleh screenshot? Lavi tanya, boleh. Dipersilakan sekejap. Awak sini. Okay. Year 6, Nani Soy tanya, ya, Year 6 kita akan buat pada lepas ni. Lepas ni kita ada sesi Year 6, pukul 6.20. Alright, tapi adakah awak dah berpuas hati dengan ayat ni? Boleh tak kalau kita nak improve ayat ni, jadi macam lebih menarik sikit? Okay, ayat kita kan guys, akan lebih menarik kalau kita letak adjective. What is adjective? Adjective tu apa? Adjective tu sifat. Sifat ni ada macam-macam. Adjective can be a lot of things. It could be colors. Can you name me colors that you know? Color apa yang awak tahu? Black. What else? Blue. What else? White. What else? Red. Yes. Ini warna apa? Ini warna red and white. Ini warna apa? Ini warna blue. Okay. Ini warna apa? Look at the sky. What color is the sky? It's blue. What color is my mother's shirt? It's purple. What color is this bucket? It's red. Terbaik. So, itu ialah adjective. Okay, selain daripada color, boleh tak saya nak tanya shape pula? Big. That is shape. Big. Lagi? Apa lagi shape yang awak tahu? Small. Ataupun tall. Ataupun short. Yet, circle. Square. Thin. Fat. Itu pun adalah adjective juga. Lagi, kalau awak punya emotion, can you tell me your emotion please? Apa perasaan yang awak tahu? Kita tahu ada happy, ada excited, ada angry, ada sad. Wah, ramai yang bagi ayat-ayat yang adjektif yang sedih lah. Angry, awak tengah marah ke sekarang ni? Adakah awak tengah marah? Adakah awak tengah sad right now? Lagi, selain daripada sad, happy, exhausted. Maybe you are exhausted, you just got back from school. Sad, disappointed, moody, thrilled. Okay, that is tired, scared. Okay, amazed, bored. Itu ialah emotion. Okay, so now kita nak letak adjektif dekat dalam ayat ni supaya kita punya ayat lebih menarik. So kita nak letak adjektif dekat mana? Awak cari kata nama. Tengok dekat sini kita ada kata nama. Kita ada sky over here. Kita boleh bagi adjektif dekat sky. So sky, cuba awak tengok. Sky tu warna apa? Warna biru. So you can put blue here. Nampak tak? So awak punya ayat, the birds fly in the blue sky. Macam tu. My father reads a newspaper. Apa yang awak nak cakap tentang this newspaper? Pretty sky pun boleh. Awak nak cakap clear sky. Boleh sebab langit terang dekat situ. Kalau newspaper, a white newspaper ataupun the latest newspaper. Newspaper yang terkini. Betul? Latest.
informative newspaper, terbaik, interesting newspaper. Ataupun awak boleh kata today's newspaper, hari ini. Okay. So, my father reads, instead of letak a, kita letak today's. Hari ini punya newspaper. So, nampak karangan awak karangan pula awak punya ayat lebih menarik. Now, my mother prepares sandwiches. Apa sifat yang awak boleh bagi dekat sandwich? An egg sandwich. Betul. Egg sandwiches. Selain daripada tu, apa kalau makanan je? What comes to your mind? Delicious. Nice. Terbaik. Tasty. Yes. My mother prepares delicious. Kalau awak nak letak di ialah sandwich yang telur, delicious egg sandwiches. My mother prepares delicious egg sandwiches. Kalau sandcastle, cuba awak tengok sandcastle ni apa yang awak boleh bagi sifat dekat dia? Maybe it's beautiful, maybe it's big. Yes, betul. Saya nak letak kat sini. Miss, boleh tak nak letak dua-dua? Saya tak nak cakap dia big sandcastle je. Saya nak cakap dia beautiful saja. Saya nak tulis dua-dua. Boleh? I built a big and beautiful sandcastle. Awak boleh letak dua-dua. Tak ada masalah. My brother swims in the water. Air ni. What adjective can we give to this water? Clear, clean. Jernih kan? Boleh tak saya nak bagi tahu awak satu perkataan yang menarik? Sebab kita selalu guna perkataan clear. Selalu kita guna perkataan clean. Kalau awak nak cakap dia clean and clear, awak boleh guna perkataan ini. Crystal clear. Dia macam bombastic sikit lah. Crystal clear. So, my brother swims in the crystal clear water. Apa maksud crystal clear? Jernih. Jernih. Boleh? Nampak? Okay, nak guna dalam essay terbaik. Macam tu lah. Okay, last one. My family and I go to the beach. So, kita nak cakap beach mana? Go to the beach. Biasanya kita nak cakap beach ni apa? Beach, popular beach. Boleh? Yang famous kan? A beautiful beach. Go to the beautiful beach. Sebab kat sini kita guna beach. So, kita bagi dekat sini. Kita beach. So, kita bagi adjektif dekat ni. Tapi awak perasan tak? Dekat atas, kita dah guna perkataan beautiful. Kan? Dah guna perkataan beautiful. Jom. Sebab kalau dalam bahasa Inggeris ni, kalau kita guna perkataan yang sama, ulang-ulang, nampak macam, dia ni macam tak sigma lah. Macam asyik ulang benda yang sama je. Gorgeous boleh ke? Pretty, okay, gorgeous dengan pretty, dua-dua maksudnya beautiful, but dia tak sesuai untuk pemandangan. So, awak boleh kata kalau dia beautiful untuk alam sekitar, okay? You can change beautiful kepada breathtaking. Apa maksud breathtaking? Breathtaking ni cantik sangat sahabat macam dia ambil awak punya nafas. Tapi ni tak adalah betul ambil nafas kan sampai meninggal, Miss. Cantik sangat. Meninggal saya. Tak adalah sampai meninggal. Dia mesti terkedu, Yun. Terima kasih. Miss dia sampai meninggal. Breathtaking. Okay. To the breathtaking beach. Gitu. Kena letak dash ke? Kalau boleh letak dash. Sebab dia ialah dua perkataan yang digabungkan jadi satu. Kalau breath tu nafas je. Taking tu ambil. Spectacular, Farah. Terbaik. Spectacular pun boleh. Spectacular. Okay. Ataupun mesmerizing. Mesmerizing ni maksudnya apa? Mesmerizing maksudnya mempersonakan.
Remarkable boleh, famous boleh ke? Famous boleh, tapi famous tak membawa maksud beautiful. Famous maksudnya terkenal. Ramai orang pergi dekat situ. Boleh? So this is how you make your sentences even better. Look at that. Sebelum kita habiskan kita punya session kita dah habis dah guys. Saya nak tunjuk dekat awak apa yang kita dah berjaya buat sama-sama. We made it to write sentences yang errorless dan menarik. The birds fly in the blue sky. My father reads today's newspaper. My mother prepares delicious egg sandwiches. I built a big and beautiful sandcastle. My brother swims in the crystal clear water. My family and I go to the beautiful beach. Tak nak guna beautiful. My mother and I go to the breathtaking beach near my house. Saya tambah sikit. Alright, so guys, that is all for today's lesson. Tak payah ada S ke? Tak payah. Okay, kita nak bagi tahu je. Good question. Nak screenshot boleh? Boleh. Kalau awak nak dapatkan nota ini pun boleh. Awak boleh DM kita. Nanti kita akan beritahu cara macam mana nak dapatkan. Okay, kita punya nota pada petang ini. Thank you so much guys for your attention. Lepas ni kita ada kelas Year 6. Pukul 6.20. Bukan kelas, seminar. Seminar di TikTok. Dan ini ialah satu session sahaja. Kalau awak nak belajar lebih lagi, jomlah kita masuk normal class. Lagi banyak lagi kita boleh belajar. Okay? Assalamualaikum. I am Miss Marza signing off. See you in our next session. Bye. Assalamualaikum. Take care. Yay. Lagi satu.